Hello. Hai, selamat pagi, waalaikumsalam. Okay, seperti MC dah bagi tahu, nama saya Dr. Kartik. Okay, so let's go straight. Okay, so ini saya, my journey sepanjang hidup. Macam mana perjalanan hidup saya? Yes, semua seperti typical family hidup saya pun disuruh dari kecil belajar bersungguh-sungguh, and jadi doktor. Saya tak ada pilihan lain. Memang dalam keluarga ibu bapa saya cakap, awak doktor. So tak, saya memang tak ada ambition lain, memang kita jadi doktor. So belajar bersungguh-sungguh jadi doktor. Semua cakap hidup boleh senang-senang. Okey, betul, senang, ya betul senang. But adalah atas dan bawah dia kan. Okay, so belajar, graduated tahun 2015 dan saya jadi doktor. Dia satu perjalanan yang cantik, bagus. I was enjoying my life betul. Lepas itu jumpa isteri, tok kahwin, lepas kahwin tok anak. So, semua bergerak sangat laju. Until one point saya, what I have for myself. Bila kita bujang, bila kita happy-happy lagi, banyak waktu tu ada. Tapi bila you dah kahwin, saya kahwin, anak bulan ketiga dah pregnant. So lepas tu dah tak ada waktu dah. Bila anak keluar, lagi tak ada waktu dah. Then I was thinking, apa nak buat ni? Asyik kerja. Apa kita save? Then nak keluar. Okay, lambat sikit. Why? Dalam hidup setiap insan mesti ada why. Why are you working a daily? Kenapa setiap hari kena kerja? Untuk cari duit. Kenapa cari duit? Untuk hidup bahagia. Berapa lama nak cari duit untuk hidup bahagia tu? Sama macam tadi Sisi Rizal beritahu kan. Awak nak kerja 30 tahun untuk hidup bahagia ke awak nak kerja 3 tahun bersungguh-sungguh untuk hidup bahagia? Pilihan di tangan kita. Orang bagi jalan, kita yang kena buat. So pada tahun ini bulan 8 perubahan berlaku. Tu ayah saya SA Yogeswaran. Kalau gambar slide sebelum tadi, tak ada satu gambar pun dengan mak saya sebab mak saya meninggal pada waktu COVID. Mak adalah insan yang sangat tersayang dalam seseorang kan. Actually saya jadi doktor tu mak yang cakap, tak ada dah pilihan lain, you kena jadi doktor. Tapi tahun 2020 saya kehilangan dia dalam COVID. Saya pegawai perubatan, saya frontliner, tapi mak sendiri tak boleh nak diselamatkan. 48 hari dia duduk dalam ICU. Tapi saya tak dapat keluarkan dia. Saya keluarkan dia, arwah. Tahun 2020 BE ada cerita tahun 2017. Tapi saya menyesal pada bulan 8 hari tu, kenapa saya tak tahu BE. Kalau saya dapat tahu BE, mungkin mak saya akan ada duduk dekat sini. So that was the turning point. Saya letak satu, bukan saya tanam satu niat dalam diri saya. Okay, tak apa, dah ditakdirkan, mak tengok dari atas, dia bless from on top. Tapi saya sebagai seorang pegawai perubatan, saya boleh tolong lagi ramai orang. So saya belajar pasal syuruto dan BE. So dalam hidup saya, apa yang saya first melalui itu adalah ada produk yang saya cuba. Sebab memang saya dah tahu BE ni setahun sebelum ni saya dah tahu dah sebenarnya. Aluran saya dah tahu, tapi skeptical, everybody akan skeptical. Selagi kita tak pakai, kita tak guna, kita akan ada skeptical. That's why saya akan beritahu kepada semua yang datang dari saya produk tu, saya akan beritahu, you ambil, you datang, you guna untuk masalah apa. You pakai untuk diri sendiri, you akan nampak perubahan, then you share to people. Saya pakai untuk diri sendiri, saya mula sharing. These pictures are very close to my heart. First one, kita punya founder. Terima kasih kepada founder untuk mewujudkan such a great platform with a great product. First day saya jejak kaki dekat HQ, saya jumpa RCCA Frederick. Masa tu saya dah tahu pun RCCA itu apa, CCA itu apa. Tapi bila saya jumpa dia, dia datang, hi doktor. Dia explain, dia bawa saya pergi kepada Legend Hall, the RCCA room pun. So that was like kita asing kepada orang tu, tetapi kita can treat them sebagai ahli keluarga. Macam slide juga tadi CCA Rizal, budaya BE.
So first, I percaya dekat produk. Second, I like the budaya dekat BE kita. Then, I attended home party. This one. Inilah. Kalau orang yang pergi Shirutto Roadshow, this one. This was Shirutto Roadshow. Masa ni IBO je. IBO untuk hari kedua ke hari ketiga. And then our professor ada bagi tahu satu slide, ditunjuk how the lung changes in orang COVID. Macam saya tahu perasaan saya macam tu. Tiba-tiba menangis kat hall tu. Orang kiri kanan tengok orang tu tengah cerita pasal Shirutto tapi you menangis kat hall tu. That was the turning point why saya masuk dalam ni. Dan saya tengah bersungguh-sungguh untuk sharing. Kita lepas tu saya buat home party, join BOS, join BS, weekly meeting. Sangat penting untuk all these things kita join. Sebab 6 tahun kerja jadi doktor, saya pandai dalam bidang saya. Tapi bila masuk dalam sini, saya zero rise balik. Sebab you nak berjaya kat satu tempat, you kena belajar balik. So macam mana nak belajar? Weekly meeting, BOS, BS. You have to belajar balik untuk reach the top. Then slowly saya mulakan team. SV9 jadi ambassador, SV9 jadi supplier, SV10 jadi Ruby. Then last month we were another ambassador lah. So slowly saya tengah build, and thanks to the people who trust in me. This one. Bila saya buat slide ni kan, saya tiba-tiba jatuh cinta dengan benda ni. Saya kata, wah hebat juga saya buat slide kan. Why I tell you is, sekarang December, end of the year, semua dah ada azam baru ke? Bukan azam untuk kurus lah. Azam kurus tak pernah capai. Tiap-tiap tahun buat azam kurus tak pernah capai. Tetapi this is the right time. BS hari ni memang right time. Beberapa hari lagi 2025 end. 2026 you gonna start fresh. So you buat your azam baru ni. You buat balik rumah. Kalau siapa yang tak ada lagi buat azam, you ambil satu manila cardboard,